padu bang ya. Bang. Saya nak makan tapi saya ada RM9 bang. RM9 bang. Abang nak makan apa? Nak makan nasi ya? Boleh tak? Makan nasi. Lapar, Okey. Ada. Lebih ni duit ni RM9. Nak dapat apa? Jom kita tengok. Okey bang, dengan RM9 abang boleh dapat apa bang? Okey, makanan kita sangat murah bang. Sebab apa? Kita punya sup daging saja baru RM8. Dan ni kita bagi nasi abang. Bon nasi bang. Okey bang, dengan RM9 abang akan dapat portion macam ni bang. So kita akan bagi salad, tomato, timun. Kita nanti bagi nasi bang, nasi special kita. Dan nasi ayam. Nasi warna ayam kuning elok bang. Tebus sini. Kemudian kita bagi ayam paha. Paha bang, insya-Allah puati. Okey bang. Okey. Satu slice. Dan nanti buah kicap tu bang. Kita buah kicap ni bang. Kicap. Tu. Kicap, padu kan. Bonus sup bawang sikit. Bonus sup bawang. Kita bagi sambal special kita bang. Sambal nasi special kita. Kita buat sini. Okey bang. Dah bang kita bagi sup bang. Sup ni kita tak kira bang. Kita bagi sup sekok lembu punya sup. Abang sekali dapat dapat kuah pun sup lah. Dan ada satu mangkuk besar. Free lah bang Takkan yang ni ikut RM9 tak? Kan? Tak sampai RM9. Jadi kau mahal Kalau RM9 je ni. Baru RM8.5. Bukan ni saja bang. RM8.5 abang bukan dapat ni saja. Mai ikut je. Okey, dengan RM8.5 abang akan dapat. Abang nak ambil satu. Ambil dua ayam. Tiga, empat, lima. Hanya RM8.5 bang. So hampa try komen ke. Mahal ke murah? Sila komen.